Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas keizinannya, kita berjaya menyempurnakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita dianugerahkan kerahmatan dan keampunannya. Kepada seluruh warga Kementerian Dalam Negeri dan Rela Malaysia, bersempena dengan kedatangan 1 Syawal, saya mendoakan agar kita dapat mengeratkan silaturahim dan saling bermaaf-maafan dengan menziarahi sanak saudara dan rakan handai. Buat mereka yang pulang ke kampung untuk menyambut Syawal, berhati-hatilah ketika di jalan raya. Sentiasa bersabar dan memudahkan urusan orang lain. Saya doakan semoga anda sampai dengan selamat ke destinasi masing-masing. Kepada anggota rela yang sedang bertugas, laksanakanlah tanggungjawab dengan penuh ikhlas dan dedikasi. Teruskan khidmat bakti demi agama, bangsa dan negara. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada seluruh warga Kementerian Dalam Negeri dan warga rela di seluruh negara. Saya ingin berkongsi serangkap pantun untuk kita semua. Lemah gemalai Tuan Puteri, berkain cindai, cantik sekali. Pohon kemaafan di Aidilfitri, moga ukhuwah kekal abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.